Saya pada awal tahun baru ni saya dah terminate saya punya kad kredit lah. Bila saya berjaya langsaikan semua hutang kad kredit saya, jadi saya dah tak pakai kad kredit. Saya dah tak cari alasan untuk pakai kad kredit. Walaupun sebelum ni orang kata dengan alasan nak isi minyak senang, dengan alasan nak beli online senang kan. Jadi sebabkan tu, macam contoh nak beli tiket kapal terbang senang dengan kad kredit kan. Sebelum ni itu saya punya alasan lah. Tapi saya dah terminate dah kad kredit, dan saya cari jalan untuk bayar online ni semua guna kad debit ataupun kad touch and go, ataupun touch and go e-wallet lah. So tapi kebanyakan yang saya tengok sekarang ni, saya boleh buat urusan online semua pakai kad debit sahaja. Even kalau contoh nak bayar Facebook ke, nak bayar IG ke, atau nak beli tiket online Air Asia ke, Malindo ke, Batik Air ke, tak kira lah apa saja pun, saya boleh pakai debit card sahaja. Jadi dengan debit card pun dia ada juga security features dia. Debit card pun ada nombor kad tu, dan ada nombor PIN juga. So dia sama je dengan credit card. Cuma bezanya debit card ni kita kena ada duit dalam dia. Jadi Alhamdulillah dengan guna debit card ni maknanya kita tak berhutang lah. Dah lah tak payahlah berhutang. Memang berhutang ni satu penyiasaan. Betul saya cakap, siapa yang ada kad kredit saya boleh garanti mesti max kan. Jadi duk bayar interest 18% setahun tu memang merugikan sangat. Tengok dia punya point. Saya bonus point berapa? Dulu saya pakai kad kredit apa dulu, HSBC ke apa, 10 tahun, 15 tahun saya tak pernah, saya redeem mungkin sekali je point dia. Point dia 20,000, 30,000, 40,000. Point tu at the end dia expired kan. So macam no point lah kita duk rasa kita dapat point apa jadah entah, tapi at the end tak pakai pun. Kecuali disiplin benar. Kalau disiplin kita takkan hutang. Itu masalah dia. So macam tu lah. Hentikan penggunaan kad kredit, gunalah kad debit. Dan kalau nak pakai kad debit tak pandai guna, boleh PM saya, boleh DM saya, boleh hubungi saya boleh explain macam mana nak pakai. Saya boleh buat tutorial. Okay, terima kasih.